Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang mengikut buletin khas dari Sekolah Kebangsaan Sri Kampung Laut sempena penganjuran Hari Apresiasi Majlis Graduasi Prasekolah dan Anugerah Kafah bagi tahun 2025. Majlis Gilang Gemilang yang bermula tepat pada pukul 10.30 pagi tadi di Dewan Seri SKSKL telah melabuhkan tirai ini sebentar tadi pada pukul 1.15 tengah hari. Ia merupakan kemuncak penghargaan kepada seluruh warga sekolah atas segala dan pencapaian sepanjang sesi persekolahan. Jom kita saksikan klip video yang telah disediakan oleh wartawan kami. Semua di atas kerjasama dalam mendidik, membimbing dan membentuk anak-anak SK Sri Kampung Laut menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Segala kejayaan anak-anak SK Sri Kampung Laut adalah cerminan keikhlasan dan profesionalisme warga pendidik sekolah. Akhir kata, Umi berharap agar Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasma Abidin Muhammad Shahidan. Today, I'm going to be telling you a story about the legend of Mahsuri. Mahsuri was born in Pulau Langkawi. Her family was poor. Her parents brought her up with love. Mahsuri grew up to be a very beautiful maiden. Glana wished to marry her. Finally, they were married. Penghulu sekolah Bismillahirrahmanirrahim yang berusaha buat berusaha Sekolah Kebangsaan Air-Rahman Majlis-Ulina Nur-Aina Syafia. Dengan berakhirnya Hari Anugerah Apresiasi ini, ia diharapkan dapat menjadi suntikan semangat dan inspirasi kepada semua murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Sekian buletin khas dari TV PSS Seri KL, saya Aisyah Humairah melaporkan.